Anda telah menghabiskan bertahun-tahun, mungkin berdekad-dekad dalam sebuah pencarian rohani. Anda telah membaca buku, menghadiri bengkel, bermeditasi berjam-jam, semuanya dengan satu matlamat, untuk bangkit, untuk mencapai pencerahan, untuk menjadi versi diri anda yang lebih baik, lebih sedar, lebih damai. Tetapi ada satu soalan yang mengganggu di lubuk hati anda. Mengapa semakin kuat anda mencari, semakin jauh rasanya keadaan yang anda idamkan itu? Mengapa usaha untuk menjadi tercerahkan terasa seperti mengejar bayang-bayang anda sendiri? Anda berlari lebih laju tetapi ia sentiasa selangkah di hadapan. Hari ini, kita akan membongkar ilusi terbesar dalam perjalanan rohani. Kita akan mendedahkan bagaimana tindakan mencari itu sendiri adalah penghalang yang menghalang anda daripada menyedari apa yang anda sudah sedia ada. Paradoksnya ialah anda tidak boleh menjadi sesuatu yang sudah menjadi fitrah anda. Perjalanan ini bukan tentang penambahan atau pencapaian. Ia adalah tentang penyingkiran. Penyingkiran kepercayaan palsu bahawa anda terpisah daripada apa yang anda cari. Bersiaplah untuk satu anjakan paradigma yang akan mengubah cara anda melihat diri anda dan realiti selama-lamanya. Ini bukan lagi tentang menjadi seseorang yang sedang dalam perjalanan. Ini adalah tentang menyedari bahawa anda adalah kewujudan itu sendiri. Penyelesaian kepada dilema pencarian rohani ini sangat radikal dan pada masa yang sama sangat mudah. Berhenti mencari. Hentikan semua usaha untuk menjadi, mencapai atau memperoleh. Sebaliknya, mulakan dengan satu-satunya kebenaran yang tidak dapat disangkal dalam pengalaman anda. Cuba sangkalkan ini. Anda wujud. Anda sedar. Sebelum ada sebarang label, cerita atau identiti, ada kesedaran yang ringkas dan jelas tentang kewujudan, yang boleh diringkaskan sebagai saya wujud. Ini adalah satu-satunya titik permulaan yang benar. Anda bukan seorang manusia yang mempunyai kesedaran. Anda adalah kesedaran yang mengalami pengalaman menjadi manusia. Fahami ini secara mendalam. Anda bukan jasad yang terkandung dalam alam semesta yang luas. Anda adalah kesedaran atau medan kewujudan di mana seluruh alam semesta, termasuk jasad dan pemikiran anda, muncul. Fizik kuantum mula mengesahkan apa yang telah diajar oleh ajaran mistik purba selama beribu-ribu tahun. Pada tahap paling asas, realiti bukanlah jirim pejal. Ia adalah getaran, tenaga dan maklumat dalam satu medan kemungkinan yang tidak terhingga. Anda bukanlah setitis air di dalam lautan. Anda adalah seluruh lautan di dalam setitis air. Segala yang anda lihat, dengar, sentuh dan fikirkan berlaku di dalam medan kesedaran anda. Tidak ada dunia luar yang objektif dan terpisah. Semuanya adalah manifestasi dalaman. Inilah kunci pertama untuk membuka pintu penjara pencarian yang tidak berkesudahan. Anda tidak perlu pergi ke mana-mana atau menjadi sesiapa pun. Anda sudah berada di sini. Anda sudah menjadi segalanya. Jadi, jika anda adalah kesedaran itu sendiri, mengapa anda berasa seperti seorang individu yang terhad, terperangkap dalam kitaran masalah dan keinginan yang sama? Jawapannya terletak pada identiti. Anda telah salah anggap diri anda sebagai watak dalam cerita, bukannya kesedaran yang sedang mengimpikan cerita itu. Watak ini mempunyai nama, sejarah, kenangan dan satu set kepercayaan yang terhad tentang dunia. Neuroscience memberitahu kita bahawa sehingga 95% daripada tingkah laku harian kita dikawal oleh minda separa sedar. Minda separa sedar ini adalah seperti cakera keras yang telah diprogramkan sejak kecil dengan kepercayaan, emosi dan corak tindak balas daripada ibu bapa, masyarakat dan pengalaman lalu. Program ini berjalan secara automatik di latar belakang, mencipta semula realiti yang sama berulang kali. Jika anda diprogramkan untuk percaya bahawa
wang itu sukar diperoleh, minda separuh anda akan secara automatik menapis realiti, membuat anda terlepas pandang peluang dan mendorong tingkah laku yang mengesahkan kepercayaan itu. Anda tidak sedar melakukannya. Anda fikir ia adalah nasib ataupun keadaan luaran, tetapi sebenarnya ia adalah program dalaman yang sedang berjalan. Inilah sebabnya mengapa usaha yang sedar untuk berubah sering gagal. Anda mungkin menggunakan 5% minda sedar anda untuk mengesahkan kelimpahan, tetapi 95% minda separuh sedar anda sedang menyiarkan frekuensi kekurangan. Pertarungan ini tidak seimbang. Kuncinya bukan untuk melawan program ini, tetapi untuk menarik diri daripada identiti sebagai watak yang dikawal oleh program itu. Bagaimana kita melakukannya? Di sinilah fizik kuantum menawarkan analogi yang sangat hebat. Dalam eksperimen celah ganda yang terkenal, saintis mendapati bahawa zarah subatom seperti elektron wujud sebagai gelombang kemungkinan yang tidak terhingga, sehinggalah ia diperhatikan. Apabila pemerhati mengukur atau memerhatikannya, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah tunggal di satu lokasi yang spesifik. Ini dikenali sebagai kesan pemerhati. Sekarang bayangkan realiti anda sebagai medan kuantum yang penuh dengan kemungkinan yang tidak terhingga. Ada versi diri anda yang sihat, kaya, bahagia. Ada versi diri anda yang sebaliknya. Kesemuanya wujud sebagai potensi gelombang. Anda sebagai kesedaran pemerhati adalah orang yang meruntuhkan gelombang kemungkinan ini menjadi pengalaman zarah yang nyata melalui fokus perhatian anda. Masalahnya, kebanyakan orang memerhati realiti mereka secara tidak sedar. Mereka memerhati melalui lensa program separa sedar mereka. Mereka bangun setiap pagi melihat akaun bank mereka, merasakan kekurangan dan dengan itu mereka menggunakan kuasa pemerhati mereka untuk memilih semula realiti kekurangan. Mereka melihat penyakit mereka, merasakan kesakitan dan memilih semula realiti penyakit. Untuk membuat anjakan yang pantas, anda mesti menjadi pemerhati yang sedar. Anda mesti berhenti memerhati realiti dari perspektif watak yang terperangkap dan mula memerhati dari perspektif kesedaran yang tidak terhad. Ini bermakna memilih secara sengaja versi realiti yang anda ingin alami dan meletakkan fokus anda di sana, seolah-olah ia sudah menjadi kenyataan, walaupun deria fizikal anda berkata sebaliknya. Mari kita mendalami konsep ini dengan lebih mendalam. Salah satu ilusi terbesar yang memerangkap kita dalam kitaran penciptaan semula yang tidak sedar ialah masa linear. Kita diajar untuk melihat kehidupan sebagai satu garisan lurus dari masa lalu ke masa kini, ke masa depan. Kerana kepercayaan ini, apabila kita menginginkan sesuatu, kita meletakkannya di masa depan. Saya akan bahagia apabila saya mendapat pekerjaan itu. Saya akan sihat apabila saya sembuh. Saya akan merasa berkelimpahan apabila saya mempunyai lebih banyak wang. Ini adalah satu perangkap. Dengan meletakkan keinginan anda di masa depan, anda secara tidak sengaja mengesahkan ketiadaannya pada masa sekarang. Anda menyiarkan frekuensi kekurangan sekarang untuk mencipta kelimpahan pada masa depan yang secara kuantum adalah mustahil. Dari perspektif kuantum, semua kemungkinan wujud serentak pada masa kini yang abadi. Masa lalu dan masa depan adalah ciptaan minda untuk memahami pengalaman dalam dimensi ketiga. Keinginan sejati bukanlah tanda kekurangan. Ia adalah satu isyarat, satu getaran dari medan kuantum yang memberitahu anda bahawa versi realiti yang anda inginkan itu tersedia untuk anda sekarang. Ia adalah panggilan daripada diri anda yang lebih tinggi, menjemput anda untuk menaikkan frekuensi anda agar sepadan dengan realiti itu. Di sinilah bidang epigenetik menjadi sangat relevan.
Epigenetik menunjukkan bahawa persekitaran dan persepsi kita terhadap persekitaran boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Emosi anda secara literal menghantar isyarat kimia ke sel-sel anda, menghidupkan atau mematikan gen tertentu. Apabila anda merasakan emosi yang ditinggikan seperti kegembiraan, kesyukuran dan kasih sayang, seolah-olah keinginan anda telah pun termakbul. Anda bukan sahaja menukar frekuensi tenaga anda. Anda secara fizikal sedang memprogram semula biologi anda untuk sepadan dengan realiti baru itu. Cabarannya adalah untuk mencapai koheren atau keselarasan antara fikiran dan perasaan anda. Fikiran anda menghantar isyarat elektrik ke medan kuantum dan perasaan anda menghantar isyarat magnetik. Gabungan kedua-duanya mencipta tanda tangan elektromagnetik yang menyiarkan siapa anda kepada alam semesta. Apabila anda boleh menggabungkan niat yang jelas dengan emosi yang ditinggikan, anda menjadi magnet kuantum yang kuat, menarik realiti yang sepadan dengan frekuensi anda. Bagaimanakah kita mengintegrasikan ajakan paradigma yang besar ini ke dalam kehidupan seharian kita? Ia bermula dengan amalan yang sangat mudah tetapi mendalam, menyedari kesedaran itu sendiri. Di sebalik riuh rendah pemikiran, di bawah gelombang emosi ada keheningan, ruang, kehadiran yang tidak pernah berubah. Itulah diri anda yang sebenar. Kesedaran yang senyap itu sentiasa ada, memerhatikan persembahan minda dan dunia. Amalan utamanya bukanlah meditasi yang rumit atau ritual yang panjang. Ia adalah untuk mula mengalihkan identiti anda dari pemikiran kepada kesedaran yang memerhatikan pemikiran itu. Sepanjang hari anda ambil beberapa saat untuk berhenti dan bertanya, siapakah atau apakah yang sedang sedar akan pengalaman ini sekarang? Siapakah yang sedang sedar akan pemikiran ini? Siapakah yang sedang sedar akan bunyi ini? Jangan cuba jawab dengan minda anda. Sebaliknya, rasakan anjakan halus yang berlaku apabila anda mengajukan soalan itu. Identiti anda beralih dari pelakon di atas pentas kepada penonton di dalam dewan. Anda menjadi ruang di mana pengalaman itu berlaku, bukan pengalaman itu sendiri. Mari kita cuba sekarang untuk seketika. Di mana sahaja anda berada, sedari nafas anda yang masuk dan keluar. Jangan ubahnya. Hanya perhatikan ia. Sekarang sedari siapa yang sedang memerhatikan nafas ini. Ada nafas dan ada kesedaran tentang nafas itu. Bersemayamlah dalam kesedaran itu. Itulah anda. Apabila anda mula beroperasi dari ruang ini, sesuatu yang ajaib berlaku. Anda tidak lagi bertindak balas secara automatik dari program lama anda. Anda mencipta jurang antara rangsangan dan tindak balas. Dalam jurang itu terdapat kebebasan anda untuk memilih. Anda boleh memilih untuk tidak mempercayai pemikiran yang membataskan. Anda boleh memilih untuk tidak terlibat dengan emosi negatif. Anda menjadi tuan kepada realiti dalaman anda. Dan oleh itu, realiti luaran anda mula berubah. Apabila anda mula mengamalkan ini, bersedialah untuk menghadapi tentangan. Minda ego, watak yang telah anda mainkan seumur hidup anda, tidak akan melepaskan kuasanya dengan mudah. Ia akan membentangkan anda dengan keraguan. Ini tidak masuk akal. Lihat realiti anda, tiada apa yang berubah. Anda hanya menipu diri sendiri. Pada masa yang sama, dunia 3D anda yang merupakan cerminan pemikiran dan perasaan lama anda akan terus menunjukkan bukti realiti lama anda. Inilah ujiannya. Inilah titik di mana kebanyakan orang berputus asa dan kembali ke corak lama mereka. Di sinilah prinsip resonance dalam mekanik kuantum menjadi penting. Untuk menstabilkan realiti baru, anda perlu mengekalkan frekuensi baru itu secara konsisten, walaupun dunia luar belum menunjukkannya. Bayangkan anda sedang menala radio, anda ingin mendengar stesen 100.5 FM, tetapi radio anda masih ditala pada 99.3 FM.
Anda akan terus mendengar statik dan lagu dari stesen lama. Anda tidak akan marah pada radio atau cuba memaksa stesen baru untuk bermain. Anda hanya perlu terus menala dial dengan sabar sehingga anda mencapai frekuensi yang betul. Begitu juga dengan realiti anda. Apabila keraguan muncul, jangan melawannya. Melawan keraguan akan memberinya lebih banyak tenaga. Sebaliknya, perhatikannya dari tempat kesedaran yang senyap. Lihat ia sebagai statik dari frekuensi lama. Anggapinya sebagai program lama yang sedang berjalan. Tetapi jangan berikan kepercayaan atau identiti anda kepadanya. Kembali semula kepada perasaan bagaimana rasanya jika keinginan anda sudah menjadi kenyataan. Rasakan kesyukuran, kegembiraan, kelegaan. Ini adalah kerja anda. Bukan untuk membuat sesuatu berlaku kerana ia sudah pun wujud dalam medan kuantum. Kerja anda adalah untuk menyelaraskan getaran anda dengan realiti yang telah anda pilih, sehingga ia menjadi keadaan dominan anda. Jangan cari bukti di luar. Jadilah bukti itu. Kekal setia pada visi dalaman anda lebih daripada realiti luaran anda. Dan realiti luaran tidak mempunyai pilihan selain berubah untuk sepadan dengan anda. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam hari ini, dari membongkar ilusi pencarian rohani kepada memahami peranan kita sebagai pemerhati sedar realiti. Mesej utamanya adalah ini: hentikan perjuangan. Hentikan usaha untuk menjadi sesuatu yang anda sudah sedia ada. Anda bukan watak yang cacat cela dalam sebuah cerita yang perlu diperbaiki. Anda adalah kesedaran yang luas, tidak terhingga dan sempurna yang sedang mengimpikan cerita itu untuk pengalaman dan penjelajahan. Anjakan yang perlu anda lakukan adalah anjakan identiti yang paling asas. Dari menjadi kepada wujud. Dari menarik kepada memilih. Anda tidak perlu menarik kelimpahan, kesihatan atau cinta ke dalam hidup anda seolah-olah ia berada di luar sana. Anda hanya perlu memilih untuk mengalami aspek kelimpahan, kesihatan dan cinta yang sudah wujud di dalam diri anda sebagai potensi yang tidak terhingga. Mekanisme untuk mengubah realiti anda bukanlah visualisasi yang dipaksa atau pengesahan yang berulang-ulang tanpa perasaan. Ia adalah pengiktirafan yang mudah dan mendalam bahawa anda sudah pun menjadi segalanya yang anda inginkan. Anda memilih pengalaman anda dengan menerimanya sebagai kebenaran semasa anda, di sini dan sekarang. Jadi, saya bertanya kepada anda, apakah versi realiti yang anda pilih untuk alami sekarang? Bukan esok, bukan apabila anda telah cukup bermeditasi, sekarang. Buatlah pengisytiharan dalaman. Saya memilih untuk mengalami realiti di mana saya sihat sepenuhnya. Saya memilih untuk mengalami realiti di mana saya adalah manifestasi kelimpahan ilahi. Saya memilih untuk mengalami realiti di mana saya dikasihi dan mengasihi tanpa syarat. Rasakan kebenaran kata-kata ini dalam setiap sel badan anda. Anda bukan mencipta sesuatu yang baru. Anda hanya pulang ke rumah kepada kebenaran tentang siapa anda sebenarnya. Anda adalah pencipta dan ciptaan, penari dan tarian. Berhentilah mencari di luar dan temui seluruh alam semesta di dalam diri anda.